Sambutan Hari Guru 2026 disambut meriah di SK Citra. Selamat sejahtera semua. Ini SKJ News Network dan saya selaku wartawan anda melaporkan secara langsung dari SK Citra. Sambutan Hari Guru 2026 yang berlangsung pada 17 Mei di Dewan Amanah SK Citra telah disambut dengan penuh meriah dan warna-warni oleh guru-guru serta murid-murid sekolah ini. Pada tahun ini, guru-guru tampil bergaya dengan tema pakaian color block yang mencirikan suasana sambutan. Majlis turut dimeriahkan dengan pelbagai persembahan menarik daripada murid-murid SK Citra seperti nyanyian, tarian dan sketsa-gas bagi menghargai jasa para guru. Murid-murid kelihatan sangat teruja dan gembira sepanjang sambutan berlangsung. Namun begitu, guru-guru turut mengingatkan bahawa menghargai guru bukan sekadar memberi hadiah. Guru Besar Sekolah Kebangsaan Citra, Encik Khairul Salim bin Halim, turut menerima penghargaan daripada warga sekolah atas kepimpinan dan bimbingan beliau kepada guru-guru dan murid-murid. Ramai warga sekolah menganggap beliau sebagai seorang mentor yang sentiasa memberi semangat dan dorongan untuk mencapai kejayaan bersama. Sambutan Hari Guru bukan sekadar majlis, tetapi juga peluang untuk menghargai segala jasa dan pengorbanan guru dalam mendidik anak bangsa. Terima kasih cikgu kerana insan seperti anda mengubah masa depan kami pada setiap hari. Itu sahaja laporan saya buat masa ini. Saya, Wan Medina Humaira, melaporkan untuk SKJ News Network. Terima kasih dan selamat Hari Guru.